Okey, tengok sini dia kata diagram show a two cyclists cycling a bicycle reach the distance 3 second. Okey. Ini 3 saat. 5.2. Dia kata sini ada 2 orang kayu kan. Tu cycling nampak kan. Dan diagram 5.2 show one cyclist. Cyclist mana? Ni saja. Boleh kan? And reach the same distance. Maksudnya distance sama. Distance kita buat simbol kalau ikut S kan. Kita buat length lah. Length yang sama. Same distance, same length. Boleh Okey, lepas tu dia kata ini 3 saat. Time. Ini time 7 saat. Ini cara nak jawab soalan ni Okey, kita tengok dalam gambar ni apa dia kita manipulate. Apa manipulate sini? Time manipulate ke? Dia dulu manipulate responding constant. Apa yang kita manipulate sebenarnya? Ya? Nampak tak apa kita manipulate? Velocity, ada beritahu velocity. Yang mereka baru kan. Ni yang masalah ni Ya? Apa yang kita manipulate kat sini? Cyclist The number of cyclists. Okey, dalam fizik kita tak boleh sebut number of cyclists. Kita sebut sebenarnya number of cyclists tu punya apa? Sebenarnya apa? Ya? Ya, force. Boleh faham? Jadi kita tahu force mana yang lebih tinggi. Jadi force ni lebih ada 2 kan? Tinggi. Ni force ni lebih rendah. Itu kita tahu macam tu. Okey. Dari satu kita tengok sini masa. Ini 3 saat, ini 7 saat. Maksud ni lebih apa? Lebih cepat lah. Betul tak? Lebih cepat. Lebih cepat maksudnya apa? Apa maksud? Bila cepat? Ya, accelerate. Maksudnya ni high acceleration. Ini low acceleration. Kamu kena macam tu. Betul tak? Kamu kena ada karakter macam ni jangan jawab aku suka kamu number of cyclists ni ada 2 tu tak memang lah. Tapi soalan tak tanya tak apalah. Kalau dia ada tengah soalan kan dia bagi situasi ni suruh buat satu terms tu. Yang KBSM lama dia bagi gambar ni dia suruh buat dia bagi 5 markah, so kita buat term sendiri. Tu susah lah tu Ini sekarang dah okey dia bagi soalan macam ni Okey, soalan pertama senang lah. Dia kata compare the force. Dia kamu tahu lah force tu apa Okey. The bicycle move forward. Kita ambil perkataan ni, the forces apply. Kita kata diagram boleh The forces apply diagram 5.1 apa? Higher higher than, more than, lagi apa? Greater than, lebih besar boleh lah Jadi cuba elakkan tulis simbol ini Tapi sebenarnya boleh juga dalam skema, tapi cikgu tak benarkan lah, takut masalah dia Jadi modern. Daya dikenakan 5.1 lebih daripada 5.2. Ni markah pertama. Kalau dia bagi nombor, jangan sebut nombor Kamu sebut nombor, kamu bukan nombor cikgu lah, senang. Tambah kita 5 sekarang ni. Cikgu bila PSA tu, cikgu kena catat nama siapa yang tak tulis. Cikgu dah siap tulis nama dah. Siapa yang tak tulis nama. Susah Dah ajar dah sampai tingkatan 4. Kita tahu setahun aja dah masuk tingkatan 5. Masih lagi macam tu Tak tahu apa lah Itu memang degil kategori degil lah Kamu tak apalah, baru lagi Okey, ni markah pertama. Markah kedua dia kata compare the time taken to travel to the same distance. Kita boleh jawab je time taken to travel ke suka hati lah nak tulis semua ni boleh. Diagram 5.1 apa? Ya? Apa sengak ni? Ramai 30 orang tak jawab ni. The time travel diagram 5.1 less than. Jangan jawab faster than boleh tak? Sebab faster ni maksud lain Betul tak?
Memang betul faster kan. Tapi maksud dia tak capai. Memang. Macam kata lebih besar. Okey, dia kata lebih kuat. Mana boleh. Diagram ni lebih besar. Dia kata contohnya ni. Raja dikenakan Raja 5.1 lebih kuat daripada. Macam betul kan. Tapi saya tak sesuai. Tak sesuai kan. Macam tu. Okey, tu dah. Jadi 5.1 kurang. Jangan guna simbol ni. Sekejap lagi lepas Isya dia lah guna lagi. Cikgu akan cari kan. Siapa guna cikgu akan cari kamu kan. Dah bagi warning dah banyak kali dah. Kali ni cikgu harap tak adalah. Kamu ni batch yang bagus lah. Tak macam kita 5 sekarang ni. Kamu ni orang dengar kan. Dengar kata. Harap macam tu lah. Nak panggil. Kadang panggil sampai 10 orang buatnya letih. Kalau nak panggil seorang kan. Okey dah. Tuan ni pula. Base ada answer. Compare the acceleration. Tadi ni 3 saat kan. Jadi acceleration ni lebih tinggi. Ayolah. The acceleration of the bicycle diagram 5.1. Okay, higher than. Tak boleh kata lebih laju. Tak boleh ke? Laju kuanti fizik. Lebih kuat. Tak boleh Cuba elakkan perkataan tu. Lebih berat kadang macam dia kata lebih berat lah. Jisim ni lebih berat. Salah tak boleh sebenarnya Okey tu tak boleh. Okey dah. Okey yang kedua. Keempat Maka 3 ni. Dia kata relate the force apply. Okey. Dia minta bila relate kita tengok sini. Tadi force ini agak tinggi. Force ini lebih rendah. Time dia 7 kan. Acceleration low lagi apa sama ni? Apa yang sama ni? Length. Distance kan. Distance sama. Ini perkara yang kita dah tahu. Boleh Okey. Jadi kita tengok sini. Dia kata tanya apa? Force and acceleration. Jadi kamu kata when the force increase, acceleration increase. Okey Jadi apa formula yang kaitkan benda ni? Ya, F equal to MA. Apa step pertama? Kita tengok nak hubungan formula ubah. Okey, tak ada pecahan. Yang kedua? Belah kiri laki, belah kanan perempuan. Betul kita tengok. Tanya apa? F dengan A. F, A. Betul kita tengok apa? Ya, boleh kahwin kan? Jadi directly proportional. Tapi dalam periksa ni jangan tulis directly proportional. Ingat warning yang kedua ni Jangan tulis directly proportional dalam soalan ni. Kamu tulis apa? When the force increase, acceleration increase. Mungkin jawapan ni akan tulis directly proportional lah. Sebab ni format lama ni format lama tak boleh tulis ni dah Tak boleh tulis ni. Tulis yang tadi tu. Boleh nanti ada tulis tu. Ada mimpi mana. Ada dengan mimpi tak? Tu tidak, tak ada. Sekejap lagi dia yang buat tu. Keluarlah mazhab baru pula orang. Bagi tahu dah jangan jawab ni. Dia jawab juga Jawab letih lah nak panggil kamu Tengok kamu tidur lah time tu Kereta 5 tak jawab Ada kereta 5 tak tahu lagi. F sama MA. Kaedah dia bermula macam mana. Laki perempuan apa pun tak tahu. Cikgu rasa agaknya kelas tu dia buka saja pelepeh nama dia je Dia tulis nama betul dia belah Chow. Dia tak? Dia Chow macam tu je. Dia pulang lah. Dia sanggup pergi kelas berbayar lah. Sekarang ada kan kelas berbayar MC Plus, PTTI ada kan. Mungkin dia sanggup lah tu Yang ni free buat apa? Itulah terpulang lah Itu hak kamu lah. Cikgu tak boleh kontrol kamu sampai ke rumah Okey, fisik law apa? Apa dia? Apa fisik law dah? Newton ada 3 hukum Newton ada 3. Pertama kita panggil
apa, kedua apa dan ketiga apa. Sebenarnya ada 4 lah tu, tapi kita tak ada 4, dia panggil universal law. Yang tu. Okey, yang pertama apa? Initial. Apa dia kata initial tu? Tendency of ada keluar tadi 5 tu keluar soalan periksa kan. To remain rest of moving state dalam keadaan tu. Nombor 2 apa? Free fall. Ni kedua tak tengok ni ni lah kedua ni. First ada formula dia ni F equal to M V minus MU per T. Force dengan ni apa hubungan semua ni? Dua ni. Semua sekali. Apa hubungan dia? Kata pandai laki perempuan kahwin. Mana? Directly ke inverse proportional? Ya, direct. Hubungan F dengan ini adalah directly proportional. Boleh faham? Jadi kita kata force is directly proportional to the apa nama ni? Bukan nak murid ni Bagi T apa? Bagi T kita panggil apa? Kalau bagi T kita panggil apa? Bagi T. Rate of. Anak murid seorang punya Rate of. Tolak kita panggil apa? Tolak. Tolak kita panggil tolak. Ya, perubahan. Change E. Faham? Nampaknya seorang jawab harap dia dapat E tu lagu Yang lain ni tak tahulah. Nasib. Kamu tentukan nasib kamu Okay, Jadi force is directly proportional to the rate of change in momentum. Ini yang katakan second law of Newton. Jadi formula ni boleh jadi ini dan juga formula ini. Faham? F equal to MA. Faham ke ni? Faham ke? Jadi Newton law berapa? Yang ke? 2. Okey tak? Okey ke tu?